Razman. Maaf mengganggu malam-malam begini, Rosida. Tak cukup dengan saya, tukang kebun saya pun inspektor kacau. Kita dah kumpulkan semua barang untuk dihantar ke Makmal sebagai bahan bukti. Itu akan buktikan apa, Inspektor Liana? Sepatutnya pihak polis bekerja keras cari isteri saya kat luar sana, bukan dekat sini. Kami bukan nak tuduh. Cuma ini perkahwinan kedua Encik Razman. Dan kedua-dua isteri Encik Razman hilang. Macam ada pattern. Apa awak nak cakap ni? Saya bunuh diorang? Encik Razman yang cakap. Banyak benda dari malam tadi yang kita belum proses, Tuan. Saya dah baca laporan awak ni. Tak ada apa yang kita jumpa semalam yang boleh tolong awak dalam kes ni. Tapi, Tuan, isteri dia sebelum ni hilang. Sekarang ni isteri nombor 2 dia pun hilang. Takkanlah tak ada kaitan. Ini kes high profile, Liana. Kena hati-hati bila siasat. Tuan kena bagi saya masa sikit je lagi, Tuan. Saya tahu awak kerja keras dalam kes ni. Tapi banyak lagi kes yang boleh selesaikan. Ya, tapi saya yakin yang saya boleh selesaikan kes ni, Tuan. Berapa lama masa awak nak ni? Sebulan? 2 minggu? 2 minggu. Properti yang Tan Sri Amma patut beli tu. Cik Sofia nak beli ke? Kalau Tuan Sadiq tak mampu, apatah lagi saya. Anyways, actually I tengah cari rumah CBD. Kalau you ada? Well, ada tu memang ada. Tapi Cik Sofia okey ke berurusan dengan saya? Kenapa? Cik Sofia kenal saya kan? Kenal. Tidak bersalah selagi tidak dibuktikan bersalah. Itu prinsip I. Maybe I can get your number? Sure, why not? Have a good day. You too. Kau yang ada boyfriend tak bagi tahu aku. Hah? Menarik betul Date korang dekat kafe tu sampai dapat bunga. Interesting. Interesting. Bahayalah dia dah tahu alamat rumah kau. Ya. Kau sure ke dia pembunuh? Kita kan dah borak dah pasal benda ni. Aku dah baca pasal report kes mak dia. Razia kakak dia. Pembunuh kan? Sebab itulah aku rasa yang dia ada potensi untuk membunuh. Ya. Tak boleh pakai hujah tu kat dalam court. Aku ada intel yang bagi tahu aku Julie dah mati dan mayat dia masih ada dalam rumah tu. So aku nak kena pergi balik rumah tu untuk aku cari bukti.